Kita nak pergi mana ni? Nak pergi kedai je. Tak naklah pergi kedai. Alah, jom lah. Teman ayah sekejap je. Tak nak. Nak pergi kedai pun. Lah, kenapa tak cakap awal-awal? Jomlah. Terhege-hege. Adik dah lama dah nak pergi kedai Avon. Ni lah kedai Avon Citra Kedah. Ayah selalu lepak sini. Ayah selalu lepak kedai Avon. Biasanya, orang kalau nak lepak dia pergi kedai mamak. Ayah kan duta Avon. Duta Avon. Oh, baru adik teringat. Ayah dulu kan model tepi kolam kan? Iyalah tu. Yang model seluar boxer kan? Ish, jangan cerita lagi kisah lama, Dek. Ni ayah nak buat cerita baru ni. Ayah nak jadi model baru pula. Dah tua-tua kereput ni. Ada orang nak ke pakai ayah sebagai model? Tengok body lah, Dek. Dah, jom masuk. Ayah, adik selalu tertanya-tanya. Dekat kedai Avon ni, dia orang jual apa? Oh, kat kedai Avon ni jual barangan kecantikan perempuan. Barangan kecantikan perempuan. Habis tu, ayah selalu lepak dekat kedai Avon ni, ayah buat apa? Barangan lelaki pun ada jual. Tapi tak banyak lah. Ada jual juga? Ada. Ayah, ni barangan lelaki juga ke? Adik jangan tengok. Adik belum Haji Bakir lagi. Ayah tengok tak apa. Ayah tak apa.